Gordon Ramsay berjaya memiliki restoran bertaraf Michelin 5 star dan dia menjadi antara chef paling famous dalam dunia. Tapi perjalanan itu bermula selepas kecederaan lutut yang memaksa beliau melupakan impian untuk menjadi pemain bola sepak profesional. Ramai orang nampak Gordon Ramsay ni sebagai seorang chef profesional. Tapi sebelum semua kejayaan itu, beliau sebenarnya mengejar impian untuk menjadi pemain bola sepak profesional macam Cristiano Ronaldo lah. Tapi malangnya satu kecederaan lutut yang memaksa beliau melupakan impian tersebut. Daripada terus menyalahkan nasib, beliau memilih untuk bermula semula. Beliau belajar daripada chef-chef terbaik Eropah. Beribu-ribu jam dihabiskan di dapur. Tetapi sepanjang perjalanan itu ada satu perkara yang sentiasa dipegang oleh Gordon Ramsay. Masakan yang hebat tidak pernah bermula dengan api. Ia sentiasa bermula dengan bahan mentah di dapur. Kerana sehebat mana pun seorang chef, kalau bahan mentahnya gagal, bahan mentahnya murah, kualitinya rendah, hasil akhirnya tetap mengecewakan. Mungkin sebab itulah chef-chef profesional bertaraf 5 bintang ini sanggup meluangkan lebih banyak masa untuk memilih bahan mentah yang terbaik berbanding fokus untuk masa memasak itu sendiri. Kerana mereka semua tahu keputusan pertama untuk di dapur selalunya menentukan hasil terakhir di atas pinggan. Begitu juga apabila anda untuk memilih daging. Ramai terlalu sibuk mencari resepi ataupun perapan yang viral je. Sedangkan langkah paling penting adalah memilih potongan daging yang betul sejak daripada awal. Itulah sebabnya potongan di daging online dipilih mengikut kegunaan masakan anda supaya sesiapa pun boleh memasak dengan lebih yakin. Taraf Chef 5 bintang.